Salam sejahtera, selamat datang sekali lagi Liga Super 2025-2026, hari perlawanan ke-17. Kuching City bertemu Negeri Sembilan di Stadium Negeri Petrajaya, Kuching. Lukman Hakim Syamsuddin mengakui beliau amat dahagakan jaringan dan gembira apabila kembali menemui sentuhan dalam kemenangan ke atas Immigration tempoh hari. 4 gol dalam 14 penampilan pada musim ini. Satu kesilapan barangkali yang dilakukan untuk jaringan yang pertama buat Kuching City, dan pemain yang anda katakan cukup eager adalah Gabriel Nistroy. Satu kesilapan yang menghukum barisan pertahanan Negeri Sembilan dari sebelah kiri datangnya. Terlihat through ball itu cukup cantik, namun back pass semula yang dilakukan di situ yang membawa padahnya sebenarnya kepada pasukan Negeri Sembilan, pemain berpengalaman dari Singapura, Amirul Adli Azmi. Dan mereka masih lagi ada individu-individu yang boleh memberikan impact dalam mana-mana perlawanan. Padukan yang baik. Mungkin ada satu lagi peluang untuk Ronald Ngawanja. Percubaannya agak liar, tetapi dia sudah pun dalam kedudukan yang bebas ketika itu, Nizaruddin. Ya, sekali lagi mempercepatkan pergerakan bola, membuat hantaran jauh, dan kita boleh lihat Gabriel Nistroy membuat flick header ke belakang, dan Ronald Ngawanja bijak membaca di mana kedudukan bola itu pergi. Kedudukannya sebagai right back pada hari ini, Moses Atede, Ramadan bebas di sebelah kanan. Lihat larian sekali lagi yang dilakukan Daniel Asri. Cutback untuk Ronald Ngawanja, dummy agak baik. Gabriel Nistroy sekali lagi tersasar ke sebelah kanan. Tapi anda dapat rasakan seperti ini satu gerakan yang cukup klinikal daripada Kuching City. Ya, bermula daripada kawasan belakang, dan gerakan yang baik, serbuan yang baik daripada pemain Kuching City sehingga berjaya menghidupkan bola dengan larian yang baik daripada Daniel Asri di kawasan depan. Ramadan membuat hantaran dan satu crossing. Zaimi, rebutan mudah dimenangi di situ oleh James Okosa. Petrus sempit mana pun dia dapat melepaskan diri. Masih lagi Petrus Shitembi melepaskan Ronald Ngawanja. Situasi 1 lawan 1. Tidak, Azri Ghani tangkas menyelamatkan gawangnya, tetapi pada waktu yang sama mungkin mencederakan dirinya sendiri. Ya, sayang, satu gerakan yang baik daripada kawasan tengah oleh Petrus Shitembi yang berjaya memberdayakan dua pemain tengah pasukan Negeri Sembilan, dan ya, ada peluang dan dapat melihat di mana larian daripada Ronald Ngawanja membuat hantaran lolos yang cukup baik. Cahaya dimenangi oleh Yuki Tanigawa sekali lagi. Keupayaan fizikal yang jauh lebih baik. Daniel Asri, cantik through ball untuk Ronald Ngawanja. Lihat siapa yang lari di sebelah kanan. Ini adalah Gabriel Nistroy. Sekali lagi, bagaimana? Terlalu lama. Masih ada peluang. Yuki Tanigawa. Peluang demi peluang yang mula disajikan untuk Kuching City. Dan kita sudah pun dapat merasakan Gabriel Nistroy akan disajikan satu peluang keemasan. Ya, memenangi bola di kawasan tengah, dan dimulakan oleh Daniel Asri membuat hantaran lolos kepada Ronald Ngawanja. Dan Ronald Ngawanja dapat melihat di mana larian daripada Gabriel Nistroy di kawasan tengah, membuat hantaran 1 lawan 1 bersama penjaga, tapi membuat tampanan, mencari ruang. In swinger dengan kaki kanan, near post. Dibiarkan, dan satu peluang untuk Ronald Ngawanja menambah koleksi jaringannya. Tetapi entah bagaimana dengan gol terengah luas di sini, Nizaruddin. Ya, sekali lagi set play melalui sepakan penjuru yang cukup baik daripada pemain Kuching City. Hantaran cukup sempurna daripada Ramadan di kawasan hadapan. Ada flick. Cantik gerakan ini. Lihat kedudukan di sebelah kanan. Mungkin peluang untuk jaringan yang kedua. Percubaan Ramadan Saifullah yang hadir di hadapan. Satu percubaan direct ke arah penjaga gol Azri Ghani, dengan kelebihan perbezaan jaringan itu. Sedikit terkeliru Ronald Ngawanja dari angle yang cukup sukar. Dia tiba tepat pada waktunya untuk menghasilkan satu jaringan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh warga Kuching. Lihat bagaimana mereka menunggu dengan penuh sabar.
Harid Samsuri terkeliru. Ronald Ngawanja yang terlepas peluang keemasan dalam babak pertama. Kali ini dia mengatakan no way. Ya, menghidu hantaran dan juga peluang yang dilakukan ataupun dihantar oleh Ramadan cukup baik daripada Ronald Ngawanja. Tidak berhenti berlari. Dan ya, ada tolakan sedikit di antara beliau dan juga K. Oshiro, tetapi bola itu pergi di mana kedudukan yang sepatutnya dia membuat dan percubaan satu touch. Ruang yang sempit tetapi masih lagi berjaya mencipta jaringan yang kedua untuk pasukan Kuching City. Kemas daripada Kuching. Ramadan di bahagian kanan itu. Seolah-olah pemain yang baru masuk. Oh, cantik turning. Ramadan Saifullah dibiarkan. Oh, Jordan minta. Mungkin mencuba sesuatu yang agak sukar, tapi anda dapat lihat. Adakah itu hantaran ataupun percubaan Nizaruddin? Satu larian yang cukup baik daripada Ramadan, mencipta ruang untuk diri beliau sendiri dan ya, membuat tipu helah yang cukup baik juga. Tetapi kalau kita lihat balik, mungkin dia mengambil gamble, membuat percubaan. Takumi Sasaki sekali lagi dirempuh oleh James Okosa dengan mudah. Mungkin dari jarak jauh satu percubaan yang dapat dilakukan. Agak ambitious. Namun anda dapat lihat reaksi daripada Aziz Nazli daripada percubaan Kuzaimi PE itu. Dia langsung tidak bergerak kerana mengetahui bola itu akan jauh melewati palang golnya. Satu lagi kesilapan. Masuk ke dalam, satu peluang Petrus. So, tidak dapat disudahkan. Dalam kedudukan yang agak bebas. Siapa yang... Etame sebenarnya, maaf saya. Ya. Pemain yang baru masuk. Jerome Mpako Etame. Main serangan dari Cameroon ini. Secara solonya dia bergerak mengenepikan cabaran Kuzaimi dan blocking yang agak baik dilakukan oleh Azri Ghani. Dan saya kira whistle sudah pun dibunyikan Nizaruddin. Yep. Untuk menamatkan aksi di mana Kuching City sekali lagi membuktikan dengan satu lagi clean sheet tidak bolos di laman sendiri, satu lagi kemenangan yang meletakkan mereka sebagai pasukan kedua terbaik dalam saingan Liga Super pada musim ini. Kita dapat lihat bagaimana pasukan ini berjaya mengenepikan cabaran anak buah Nizam Jamil. Gabriel minit ke-10, Ngawanja minit ke-66. Kuching City FC 2, Negeri Sembilan FC 0.